Pagi ni kita menyaksikan salah satu lagi daripada inisiatif, banyak inisiatif lain tapi ini salah satu daripada Invest Melaka, iaitu kita menganjurkan satu program HR Insights berkenaan dengan kaedah ataupun sistem terkini untuk memastikan sistem pengambilan pekerjaan dan juga pengurusan pekerjaan HR Human Resource dapat dilangsungkan dengan baik, khususnya untuk industri yang berada di negeri Melaka. Ini merupakan salah satu daripada inisiatif untuk memantapkan lagi industri kat Melaka. So kita buat engagement dan dalam masa kita jemput juga pakar-pakar dalam sistem-sistem yang terbaru tentang HR ini seperti Revo dan juga Salary tadi bersama kita, dan juga ada NGO yang berkenaan dengan Persatuan Pekerja ini untuk kita sama-sama pastikan bahawa semua pekerja di Melaka juga akan menerima satu management ataupun pengurusan yang lebih baik daripada syarikat-syarikat industri di Melaka ini.